Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung soalan SPM 2025, kertas 1, soalan 15. Persamaan kimia berikut mewakili penghidrogenan bagi etina. Okey. Antara yang berikut, bahan manakah yang merupakan ejen pengoksidaan? Dia tanya ejen pengoksidaan dalam tindak balas itu. Okey. Untuk ejen pengoksidaan, maksudnya bahan tu mengalami penurunan. Okey. So, yang pertama sebenarnya ada jawapan yang you boleh terus cancel off. Yang mana yang you nak terus cancel off? C2H6 ni. Kenapa terus cancel off yang ni? Sebab bahan, nampak tak? Bahan yang mengalami pengoksidaan atau penurunan tu dia mesti duduk dekat sebelah sini. Dia mesti duduk di bahan tindak balas. Jadi carbon ni pun kita outkan lah. Tinggal option dia A dengan C. So sekarang you punya jawapan 50-50 chance of getting it right. Okay. So you kena understand bahawa ejen pengoksidaan ini adalah bahan yang mengalami penurunan. Okay. Biasanya saya akan suruh murid saya ingat untuk pengoksidaan. So untuk pengoksidaan, apa yang berlaku adalah sama ada bahan tu terima oksigen, buang hidrogen, buang elektron atau nombor pengoksidaan dia naik. Tapi soalan ni tak tanya pasal pengoksidaan. Soalan ni tanya pasal penurunan. Jadi kita kena buat opposite of it. So opposite of ini adalah buang oksigen, tambah hidrogen, tambah elektron dan nombor pengoksidaan turun. Okey, jadi kalau perasan kat sini, perubahan dia sebenarnya pada hidrogen ni. Aspek hidrogen. Yang ini, bahagian ni. Okey, dia kena tambah hidrogen. So, bahan apa yang tambah hidrogen? Bahan yang tambah hidrogen is actually dia ni. Kenapa? Sebab mula-mula dia C2H4. Pada akhirnya dia jadi C2H6. Kan bertambah hidrogen dia. Sorry. Ini hasil setelah tambah hidrogen. So, yang inilah bahan yang mengalami penurunan itu. Dapat ke? Okay. So, inilah jawapan dia A. Dia kena, again, you kena cari bahan yang mengalami penurunan, iaitu ejen pengoksidaan. So, ejen pengoksidaan kat sini, dia kena terima hidrogen. So, yang terima hidrogen, mula-mula dia ada 4 je hidrogen. Sekarang dia dah jadi 6. So, C2H4 lah yang terima hidrogen. Menjadi C2H6. Okay, so yang terima hidrogen ini. Alright, okay, itu sahaja. Sekian, terima kasih, bye.